Okay, saudara, inilah dia suasana di Kampung Pulang. Banyak pokok tebu. Kami Melayu asli sini, tapi banyak pendatang sini. Pendatang tu dari mana maksudnya? Tak tahu. Bersih laut dia, tak ada sampah. Kedai sarapan pagi. Jom kita singgah. Atau pakai serondeng. Ya. Ini nasi kuning. Nasi kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya jumpa lagi dengan video Indra Nak Melayu Channel. Indra Nak Melayu berada di Kampung Pulang, Jalan Sultan Sulaiman. Ini dia Kampung Pulang saudara. Ni kita nak ajak saudara-saudara semua yang menonton video Indra Nak Melayu ni menelusuri, menengok-nengok Kampung Pulang yang ada di Tanjung Pinang, Pulau Riau, Indonesia. Okay, saudara, inilah dia suasana di Kampung Pulang. Kat sini ada rumah panggung, rumah Melayu lama. Kat sini memang rata-rata orang Melayu. Cantik rumah dia. Masih pakai papan lagi. Bentuk depan masih rumah lama. Cantik. Kita tengok-tengok lagi suasana di Kampung Pulang. Kampung Pulang ni dekat dengan tepi laut. Kat sebelah sana tu, kat depan tu sebelah sana dah laut saudara. Ni ada kedai roncet. Weh, ni ada kebun tebu. Banyak pokok tebu. Tebu. Oh, luas juga tempat tebu. Belakang tu ada laut lah. Macam mana cara dia nak ke sana? Ni lapangan poli saudara. Ni kalau petang-petang orang kampung sini banyak main poli kat sini. Dekat sana laut lah. Aku macam mana nak pergi nak tengok Kampung Pulang. Jadi aku sekolah kat atas tu, kat SNM tu. Jadi kalau dulu pergi sekolah pakai sampan. Bayar berapa dulu? 100 agak. Jadi lewatlah Kampung Pulang ni dulu, baru naik atas bukit ke atas tu. Dekat je dengan rumah sekolah. Jadi dulu tak seramai ni lah rumah. Sekarang ramai. Ni ada masjid Khairat. Kampung Pulang. Boleh elok sini lah. Pak boleh elok sini Pak, tengok. Kasih Pak. Tengok. Pelabuhan. Oh, macam ni pantai dia. Di sana Tanjung Lanjut saudara, nama dia Kampung Tanjung Lanjut. Kita pernah buat 2 kali video kat sana. Tanjung Lanjut. Orang Melayu juga. Banyak saudara bapa aku kat sana. Kampung Pulang ni banyak juga saudara bapa aku, tapi aku tak kenal. Ya, sampan.
Kita dah di ujung Pelanta. Nah, cantik. Cantik. Ini dia kampung pulang. Bersih laut dia, tak ada sampah. Biasa banyak sampah anyut. Oh, dia bukan pantai pasir, batu-batu kat situ. Batu. Banyak juga rumah kat tepi laut Kampung Bulang. Kampung Bulang. Untung aku tak terpijak ranjau. Banyak ranjau. Astagfirullah. Becek. Masih Pak. Masjid Khairat Kampung Bulang. Tengok lagi. Kita tengok lagi kat ujung sana. Suasana Kampung Bulang di pagi hari. Ya. Makin ke dalam sini makin banyak rumah, makin banyak kampung. Ada roncet. Oh, ada jual air. Ada air. Ada yang sejuk tak? Tak ada. Oh, satu sampot dia. Sampot. Berapa satu? 3,000. Ini ada tak apa? 50,000. Pakai duit 50,000 tak apa? Ha? Tak ada kecil Ha? Satu aja boleh. Dua lah boleh. Dua. Dua. Dua 6,000 berarti balik 4,4. Empat. Kat sini orang Melayu semua Cik? Ha? Melayu. Ini banyak orang pendatang. Sekarang banyak pendatang. Kalau asli sini. Kalau macam orang Melayu asli sini. Kami yang Melayu asli sini, tapi banyak pendatang sini. Pendatang tu dari mana maksudnya? Tak tahu kan bila dari mana. Oh. Nanti. Duit berlaku. Sorry kiri Tak apa. Ya. Sorry kiri lagi. Terima kasih. Dah lama tak masuk sini kan, saya dulu sekolah STM kan. Dulu tapi dah lama tak masuk sini. Dulu kan sering pakai sampan kalau dulu tu. Dah lama tak masuk sini, dah banyak rumah. Ini banyak orang pendatang. Mak lagi kiri. Terima kasih. Dia sama.
Macamnya aku terpijak tahi lah. Tak kucing. Kat tempat tadi tu. Memang cepat aja waktu berlalu Dah ramai rumah ni. Dulu masih semak-semak. Semak-semak belukar. Cuba kucing pencang. So, kita masih lagi dekat Kampung Bulang, Tanjung Pinang, Pulau Raya Indonesia. Satu kampung Melayu ada di Tanjung Pinang. Okey, penat-penat berjalan ni kita pasti nak cari makan kan. Okey, seperti ada kedai sarapan pagi. Jom kita singgah. Kira-kira jual apa ya? Ada jual apa je? Lontong satu. Lihat lontong. Dua lontong. Boleh buat video Ni lontong apa pakai apa? Lontong pakai serondeng. Lontong serondeng. Serondeng ada ikan Itu nasi pakai ikan tambahan. Nasi lemak. Ini nasi kuning. Nasi kuning. Dan ini pakai bilis. Sama ikan tambahan. Ini lontong serondeng. Abang tadi Kami di mana nak nampak sama kalian. Kami di bandara di tepi laut. Lontong serondeng. Kalian di sini. Saya bu, kami tak bayar pesan air, kami dah beli air tadi boleh? Lontong serondeng. Lontong serondeng, lontong orang Melayu. Jom kita makan. Selamat berpuasa pula. Selamat sarapan pagi. Lontong serondeng kalau jadi aduk makan kental kuah dia. Ni minum dia dengan teh obeng. Kami panggil dia teh obeng kat sini. Teh obeng tu teh ais. Baik, selesaikan dulu video Indra nak Melayu merayau-rayau di Kampung Bulang, Tanjung Pinang, Pulau Riau, Indonesia. Salah satu kampung Melayu yang ada di Tanjung Pinang. Okay. Jangan lupa di subscribe, like dan di komen serta di share sebanyak-banyaknya jika korang suka dengan video Indra Melayu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.